Jadi insya-Allah segala dosa-dosa kita yang terdahulu, dosa yang akan datang dan dosa hari ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyakkanlah berdoa. Apatah lagi sekarang ibu ayah sekalian, kita berada dalam satu bulan yang paling mulia, iaitu bulan Ramadan, bulan yang paling Allah suka, iaitu bulan yang orang kata apa, ladang pahala kita. Jadi ketika bulan Ramadan ini juga banyakkanlah berdoa, terutamanya doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Mudah ke payah? Mudah sangat. Jadi banyakkanlah berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi insya-Allah segala dosa-dosa kita yang terdahulu, dosa yang akan datang dan dosa hari ini akan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah segala dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah kerana Allah itu bersifat al-afwa. Allah itu ibu sekalian bersifat al-afwa, Maha Pengampun. Jadi ketika kita ada dosa sebanyak mana sekalipun, insya-Allah Allah akan ampunkan dengan berkat kita memohon padanya. Okey, kita mohon macam mana? Allah dah kata, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Allah kata ketika mana hamba-Nya meminta padaku, ujibu da'watad da'i. Allah kata aku akan mengaminkan, akan memakbulkan segala permintaan hamba-Ku. Jadi ketika bulan Ramadan ini banyak-banyakkanlah kita berdoa, terutamanya doa yang dikhususkan pada bulan Ramadan, iaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Insya-Allah, dan banyak-banyakkanlah juga kita berselawat.